Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Exodus dan untuk video kali ini saya akan ajar satu teknik ceritaan komik yang sangat-sangat penting dan sangat obvious tapi nak aplikasikan dia ialah sangat susah. Nak kena ada pengalaman tapi insyaAllah untuk video ni saya cuba untuk sampaikan dengan macam step by step tentang bagaimana apa tu show not tell, bila nak aplikasikan dia dan sebagainya. Okey. Jadi untuk tajuk kali ni show dot tell. First kali, apa yang penting ialah kita tengok definition ni dulu. Apa yang dimaksudkan dengan telling dengan apa yang dimaksudkan dengan showing. Berdasarkan apa yang saya dah research dalam beberapa video, saya boleh kata telling ni lebih kepada kita suap kepada pembaca. Tapi dalam bahasa Inggerisnya kira kita directly give info. Info tu boleh kata mungkin fakta, facts ataupun opinion. Dan seperti yang ditulis sendiri, bila kita direct bagi info, kita tak bagi satu info, kita expresskan satu benda yang nak sampaikan tu dengan cara yang obvious. Kita sampaikan dengan cara yang subtle lah kalau untuk showing ni. Tapi untuk telling ni, kita direct, dia tak kira berteka-teki, terus dia suap kepada pembaca. Dan seterusnya juga, kita secara kasarnya, kita tell directly what reader should think and feel. Jadi, bila kita terlalu memaksa kepada pembaca, pembaca tak dapat engage tau dengan story kita. Jadi, kita tak boleh, orang kata, suap telling kepada pembaca. Dan juga untuk showing ni, ialah apa yang kita nak aplikasikan dia, seperti tajuk tu sendiri, show.tell. Showing ni, kita boleh kata dia requires experiencing. Bila dah experiencing, kiranya pembaca sendiri, dia rasa tau apa yang watak tu lakukan. Boleh kata empathy dengan watak tu. Juga dia boleh create mental image. Ni ialah antara goal yang sangat penting. Create mental image. Bila pembaca baca, dia boleh imagine sendiri apa yang watak tu lalui, apa yang penulis atau pelukis nak sampaikan. Juga, last kali kita engage with the reader. Engage ni sangat penting sebab kita sebagai pelukis komik, kita nak supaya pembaca dapat rasa apa yang watak kita rasa. Jadi, kita kena expresskan maklumat tu bukan dengan dialog semata-mata tapi juga dengan apa yang watak kita buat. Okey, seterusnya apa yang kita nak fahamkan lagi untuk konsep ni. Dalam komik, kita ada dua cara tau untuk sampaikan maklumat. Memang sangat-sangat obvious tapi penting supaya kita fikir kepada diri kita sendiri. Bila kita nak buat visual saja ataupun bila nak buat teks saja. Okey, ada dua cara nak sampaikan maklumat. First kali ialah dengan visual dan juga dengan teks. Dua-dua ni sangat penting. Sebab dalam komik mesti ada, kalau untuk teks, dia boleh kata kotak penceritaan ataupun untuk narrator. Apakah kepentingan dia? Ialah untuk setup setting. Setup setting suatu tempat tu. Lepas tu dia ada juga teks yang seterusnya ialah dialog. Dialog ni ialah untuk dia expresskan emosi watak, mungkin nak tunjukkan discussion ke. Ini untuk teks. Dan untuk visual, ada beberapa cara iaitu apa yang kita tunjukkan, biasanya mesti ada karakter. Sebab komik ni, nak tak nak, dia kena ada watak utama, watak sampingan semua dan sebagainya. Dan dalam karakter ni, cara untuk sampaikan maklumat iaitu dengan tunjukkan emotion. Emosi watak. Mungkin tengah happy, dengan sedih, dengan marah. Lepas tu ada juga kita tunjuk body language. Body language ni sangat-sangat penting. Sebab kita sebagai manusia pun kalau kita takut, kita gerakkan badan sendiri kan. Kalau takut mungkin badan kecil. Kalau berani mungkin dada kita angkat sikit bidang. Dagu kita angkat, tunjukkan tengah confident. Kalau tengah berfikir mungkin kepala tunduk sikit, dia pegang dia punya dagu dan sebagainya. Dan visual seterusnya ialah atmosphere. Dan ini pun penting untuk sampaikan maklumat. Mungkin kalau bapak seram, kita tunjuk atmosphere dia gelap kan. Penuh dengan benda-benda creepy gitu. Dan kalau gembira mungkin kita letak atmosphere dia cerah. Kita gembira ada bunga-bunga, sparkle-sparkle. Atmosphere ni penting untuk sampaikan mood dalam cerita. Dan last kali untuk visual yang saya sampaikan untuk video ni ialah camera angle. Camera angle ni memang sangat-sangat penting. Kita anggaplah komik ni macam kita nak rakam video. Kita nak ambil gambar satu watak.
kita ada fikir macam seperti kamera tau. Okay, sebagai contoh, mungkin establishing ni, okay nampak, establish, seperti perkataan dia sendiri, untuk kita establish tempat. Wide ni mungkin tunjuk sekitar, medium ialah jarak medium, close up mungkin nak tunjukkan emotion, medium, cut away, high angle, low angle. High angle mungkin nak tunjukkan watak tu tengah bersedih, tengah down. Low angle pula mungkin nak tunjukkan dia tengah marah, tengah positif lah, tengah bersemangat ke. So ada juga beberapa shot-shot lain. Yang ni nak tak nak kita kena eksperimen dan mungkin kita boleh kaji. Satu cerita yang kita minat tu kan, ada babak yang tu kita rasa wow, kita rasa berdegup, kita rasa okay, babak ni menarik buat aku rasa goosebump ataupun mungkin rasa takut. Macam mana dia perasaan tu sampai, kita boleh try kaji daripada sudut camera angle. Alright. Okay, itu adalah basic tentang visual. Okay, visual ialah karakter, mungkin orang. Lepas tu, untuk teks, mungkin ada kotak penceritaan dan juga mungkin ada dialog. Ni ialah untuk teks. Untuk karakter, untuk atmosphere, mungkin dia ada bunga-bunga. Lepas tu kat sini dia tengah, katakan tengah bersedih kan. Kita buat dia tengah menangis. Lepas tu macam mana kita nak buat dia lagi nangis, kita letak hujan ke contohnya, menunjukkan lebih sedih ke. Jadi, beberapa setting ni iaitu dia punya teks, dia punya visual. Untuk setiap panel kita kena fikir apa teks nak letak, apa visual nak letak. Dan untuk step by step yang saya belajar daripada kawan saya Atika Safian, bila kita nak letak visual saja, bila kita nak letak teks saja. Okey, untuk konsep show.tell, first step bagi saya lah, kalau tanpa dialog, agaknya message tu sampai tak? Okey, message sampai. Lepas tu yang kedua, kita boleh kata, kita boleh try untuk ubah pose. Ubah pose watak ataupun kita ubah dia punya emotion dan juga action. Adakah message dia sampai? Kalau tak juga, barulah last kali kita letak dialog. Sebab ada beberapa babak ataupun mungkin di setengah discussion ke nak kita kena letak dialog. Tapi nak kurangkan dialog tu, kita try letak metafora ke, kita letak perumpamaan dan sebagainya. Yang tu kita kena eksperimen banyak lagi supaya kita dapat aplikasikan teknik show.tell ni. Cara nak praktis show.tell ni ialah mungkin kita boleh cuba untuk praktis silent manga tanpa ada dialog langsung. Kita try untuk sampaikan cerita melalui lukisan semata-mata. Macam silent manga audition kan. Kita try tengok yang masterclass, yang top-top macam Noah Atirah tu dan peserta-peserta yang lain tu. Kita try kaji tengok cara dia sampaikan cerita. Walaupun tanpa dialog, diorang boleh letak emosi kepada kita sebagai pembaca. Okay, last kali, bilakah kita nak when to use? Bagi saya, first kali kan kita nak elakkan daripada redundant to avoid redundancy. Redundancy ni ialah pengulangan. Contohnya, kalau kita buat kotak kan, kita letak dia tengah, okay, kotak dia nervous. Okay, dia nervous. Lepas kita letak watak ni, okay, tengah bergetar, takut, watak macam ni. Kita tulis lah dekat kotak penceritaan dia tengah nervous. Watak dia pun tengah nervous. Dia jadi redundant. Yang ni cerita dia macam budak-budak sangat. Jadi kalau kita nak gunakan teknik show.tell, kita boleh buat, kita close up muka dia. Lepas tu buat dia tengah bergetar. Okay, dia tengah takut ni. Boleh letak peluh-peluh sikit. Okay, ni kelihatan ni. Close up. Dia tengah gigit kuku dia. Gigit. Lepas tu letak dia tengah bergetar. Lepas tu untuk balance dialog pula, untuk impakkan lagi. Mungkin watak ni tengah cakap, aku rasa nak muntah. Okay, ni boleh menunjukkan dia tengah nervous. Dan taklah kita suap kepada pembaca macam yang first ni. Kalau yang untuk first ni, kita tulis dia nervous. Tapi untuk yang ni kita letak dialog dan juga ekspresi watak sekali untuk sampaikan show.tell ceritaan kita tu. Lepas tu yang kedua bagi saya, certain scene tu, dia ada have emotional weight. Emotional weight seperti yang ayat ni sendiri, emotion. Bila satu babak tu penting, penuh dengan emosi, kita jangan beritahu dia tengah marah, tengah sedih, dia tengah kecewa. Kita tunjukkan babak tu melalui ekspresi watak. Dan biasanya watak yang penting ni kita akan gunakan panel yang besar sikit. Dan last sekali, yang ketiga bagi saya ialah information is important. Apa
apabila satu babak tu penting, lagilah kita kena show don't tell. Kalau kita tengah build up something kan, macam mungkin kes pembunuhan, last kali nak reveal kan siapa pembunuh tu. Jadi bila certain information tu sangat penting, lagilah kita kena fokuskan show don't tell. Jadi information important ialah apabila kita nak reveal a plot twist ke, reveal something ataupun nak reveal a plot twist. Alright. Ini ialah basic teknik bagi saya untuk aplikasikan show don't tell. Jadi InsyaAllah nanti saya akan cuba lagi explain melalui live video weekend ni. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.